Bila emas ada di tangan, perspektif kita tentang emas akan berubah sepenuhnya. Berbeza dengan orang yang beli emas sekadar nampak nombor dan kertas. Saya senyum je tengok influencer yang baru setahun jagung dengan emas. Dia ulas kejatuhan harga emas macam ulas saham. Lagi dia ulas, lagi nampak dia tak ada ilmu. Tapi yang penting dia confident. Tak pasal. Pandang emas macam saham, dia simpan emas pun emas digital di bank. Kononnya harga lebih murah, spread lebih nipis, lebih mudah dan lebih untung katanya. Produk-produk emas digital macam tu, kalaupun ada option keluarkan emas fizikal juga, tapi saya tahu penyimpan emas macam tu tak ada emas di tangan dia, kecuali sekeping 2 item kecil. Itu pun kalaupun dia ada simpan. Sebab kalau nak fizikalkan emas digital, prosesnya renyah, syaratnya cerewet dan kos akhirnya nanti akan jadi mahal, jauh lagi mahal. Sebab tu kebanyakan penyimpan emas digital lebih suka tengok emas di pada skrin saja. Itulah sebab kenapa cara dia pandang emas tu sama macam dia pandang saham. Walaupun namanya emas, hakikatnya di tangan dia tak ada apa-apa selain nombor di skrin dan rekod atas kertas. Berbeza bila emas ada di tangan. Bila harga emas jatuh, yang dia nampak cuma kerugian. Sama macam rasa rugi bila harga saham jatuh. Tapi bagi penyimpan emas fizikal, bila harga emas jatuh, dia senyum lebar. Sebab dia tahu inilah peluang beli barang mahal pada harga diskaun. Dia boleh tambah lebih banyak kepingan emas dengan harga lebih murah. Maklumat dia jelas, nak kumpul lebih banyak kepingan emas. Bukan sekadar tengok nombor di skrin. Yang sekadar tengok nombor, dia mudah gusar bila harga turun. Dia tak boleh feel emas tu simpanan sebenar. Penyimpan nilai jangka panjang. Walaupun kononnya dia beli emas, tapi hakikatnya otak dia masih konflik. Ini simpanan ke pelaburan? So mari simpan emas sekarang. Klik link di bio atau DM hubungi saya terus. Tengok tutorial pin video di profil saya.